Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aulia Wadatul Adini binti Abdul Syafiq melaporkan secara langsung dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Hari ini merupakan hari yang penuh bersejarah buat kita semua kerana sekolah kita secara rasminya melancarkan kempen Satu Murid, Satu Botol Air. Kempen ini bukanlah sahaja untuk memastikan kita kekal cergas dan penuh berhajat, malah merupakan satu langkah kecil untuk kita menyayangi bumi dengan mengurangkan botol plastik. Jom ikut saya, kita temu ramah dengan beberapa tetamu istimewa pada hari ini. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Zainal Abidin, pengerusi PIBKS Negeri Kedah. Selamat pagi, Cikgu. Pagi, Cik. Boleh saya pinjam masa sebentar untuk bertanya beberapa soalan? Boleh, anak-anak boleh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangan botol air kepada pihak sekolah. Alhamdulillah. Apakah harapan utama cikgu untuk melancarkan kempen Satu Murid, Satu Botol Air pada sekolah kita? Ya. Okey, Assalamualaikum, Cik Tunda. Dah jawab apa ni? Dah jawab apa? Darjana. Darjana. Alhamdulillah. Nama tadi? Aulia Wadatul. Aulia. Okey, Alhamdulillah, Aulia bagus. Berani, semangat. Okey. Pagi ni cikgu datang ke sekolah kita ni berikan sumbangan air mineral untuk setiap orang pelajar, seorang pelajar botol air mineral sebagai orang kata apa permulaan dan simbolik bahawa air ini penting sebab badan kita mengandungi 60% berat badan adalah air. Darah kita ada sel darah merah dengan plasma. Plasma ni pula ada 90% air. Bermaksud anak-anak cucu kena ingat, kita kena minum air banyak. Setiap hari kena minum air sekurang-kurangnya 1.5 liter ataupun 6 gelas air. Air kosong, bukan air sirap ke air kosong, air masak. Sebab apa? Tanpa air kita jadi lemah. Kita akan pingsan, dehidrasi, rosak buah pinggang kita, jantung kita kurang berfungsi, kulit kita akan kering, kita akan hitam. Jadi sebab itu kita kena minum air. Amalan kita minum air sekurang-kurang 6 gelas setiap hari. Cikgu harap lepas ni anak-anak semua akan bawa air ke sekolah setiap hari. Hari ni cuma kita buat sebagai simbolik saja. InsyaAllah lepas ni, besok lusa anak bawa air masak. Air masak sebotol dalam beg, bawa setiap hari. Jadikan sebagai satu amalan. InsyaAllah jadi sihat dan kuat. Baik, cikgu. Okey, Terima kasih. Selamat, Cik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya bersama Zarin Badisha binti Muhammad Khadijah dari kelas 6 Senang. Selamat pagi Zarin. Selamat pagi. Zarin, boleh tak saya nak pinjam masa sikit je untuk nak tanya beberapa soalan? Boleh? Zarin, saya nak tahu apakah kegunaan air dalam kehidupan? Boleh. Penggunaan air dalam kehidupan adalah untuk mandi, minum dan juga memasak. Zarin tahu tak dari mananya datang sumber air? Saya tahu sumber air datang dari kawasan sungai, hujan dan juga emparan. Terima kasih Zarin. Sama. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita bersama Istina Fasarina dari kelas 6 Senang. Boleh saya pinjam masa awak sikit untuk tanya beberapa soalan? Boleh? Mengapa air penting kepada manusia? Air penting untuk kesihatan dan kehidupan seharian. Adakah awak rasa botol pilihan awak ni boleh menambah semangat awak untuk minum air dengan lebih banyak? Ya, kerana botol air saya mempunyai pelbagai corak dan menambahkan semangat saya untuk minum air lebih banyak. Okey, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya bersama dengan Cikgu Muhammad Nizam bin Saidin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Cikgu, Ya, boleh tak saya nak pinjam masa cikgu sekejap untuk nak tanya beberapa soalan? boleh. Silakan. Cikgu, selepas program ini, bagaimanakah cikgu memastikan semua murid-murid membawa botol air ke sekolah setiap hari? Baik. Kempen ini bukan saja dilancarkan untuk jangka masa yang pendek. Sebenarnya kita dah bincang dengan jawatankuasa di guru-guru Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintok untuk kita kempen ini dilancarkan dalam jangka masa yang panjang. Jadi setiap hari kita akan memperingati anak-anak murid
di SK Bandar Baru Sintu ini untuk sentiasa bawa botol air. Dan di samping tu, di samping kita memperingati, kita juga ada poster-poster tentang kepentingan air, tentang kebaikan minum air dan sebagainya. Jadi dengan cara tu murid-murid akan terpanggil untuk membawa botol air pada setiap hari, insya-Allah. Cikgu, selepas program ini, Ya. adakah sekolah akan memperbanyakkan stesen pengisian air semula untuk memudahkan murid-murid? Baik, terima kasih soalan yang baik tu. Sebenarnya kita dalam perancangan ke arah tu. Kita akan bincang dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Sintu (PIBG) supaya kita terus banyakkan tempat-tempat untuk murid minum air. Contohnya kita lihat di sekolah ini kita ada water dispenser. At least PIBG dapat sumbangkan satu kowe ke untuk anak-anak SK Bandar Baru Sintu ini mengambil air di situ untuk mengisi botol-botol yang telah kosong. Cikgu. Okey, terima kasih. Itulah tadi serba sedikit kemeriahan pelancaran kempen satu murid satu botol air di sekolah kita. Ingat, air kosong itu sehat, botol air itu hebat. Saya Nur Arisa Humaira binti Muhammad Kari Hazri melaporkan untuk Highcast.